لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Kita boleh sambung semula insya-Allah. Okey, fatratun naqa. Okey, darah yang keluar dan berhenti selang-seli 1 atau 2 ataupun 3 hari dalam tempoh masa haid. Jaranglah ada lebih daripada tu. Okey, ikut mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Okey, hari-hari darah keluar dan hari-hari terhenti dalam tempoh haid semuanya dikira haid. Ini dalam keadaan biasa. Pendapat rajih daripada mazhab Syafi'i. Rajih ni maksudnya pendapat yang sangat baik, yang terbaik daripada semua pendapat-pendapat mazhab yang terbaik. Okey. Yang kedua, hari-hari darah keluar digabungkan dan dikira haid, hari-hari berhenti digabungkan dan dikira suci. Diistilahkan sebagai talfiq. Ini lain sikit ya. Tapi kita kena ingat bahawa yang kita bagi tahu fatratun naqa tadi, yang saya bagi tahu boleh mandi wajib tu semua tu, boleh pergi tawaf tu, maka itu adalah orang kata apa? Case, special case lah. Syaz dia panggil, kes istimewa sahaja. Kalau kita balik semula di Malaysia, kita kena anggap dia sebagai haid, dalam tempoh haid. Itu kena ingat ya. Ini untuk keadaan-keadaan istimewa sahaja. Tapi kalau sekiranya puan-puan berada di Mekah masih lama, boleh tunggu sampai selesai haid 11 hari itu contohnya, baik tunggu sampai selesai. Yang kita buat ni pun sama juga kes dia. Kalau kita nak balik cepat ya, tak boleh tunggu dah, tak boleh tangguh dah penerbangan, suami mendesak dan keperluan di Malaysia juga ada kan sebagainya, maka kita kena boleh guna ni. Tapi kalau kita boleh tunggu, masa kita masih panjang, tak ada rushing, lebih baik kita tunggu sehingga selesai sempurna haid kita ya, barulah kita buat ya. Ini peringatan pada semua. Okey, 3 syarat. Kitab Al-Iqna' menyebutkan 3 syarat untuk keadaan dikira haid, iaitu tempoh hari terhenti dan hari keluar darah tidak melebihi 15 hari, iaitu maksimum haid. Tempoh darah terhenti dan keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam, dan tempoh suci antara 2 haid tidak melebihi 15 hari minimum suci. Ini yang kita sebut sebagai yang haid tadi. Sah ibadat yang dilakukan seperti solat, puasa dan tawaf dengan syarat tempoh suci antara hari-hari haid melebihi tempoh 1 hari 1 malam. Itu yang kita kata kena tunggu 24 jam. Tapi kita takut kita hanya bersih 1 hari ataupun 24 jam saja, ataupun 28 jam saja. Kita tak boleh tunggu sampai bersih 28 jam baru kita nak pergi tawaf. Faham tak? Jadi kita mandi walaupun baru 6 jam, kita dah tawaf dulu siap-siap. Kita tunggu sampai cukup 24 jam untuk mengesahkan saja sama ada sah ataupun tidak tawaf kita tu tadi. Kalau cukup 24 jam, maka kita dah dikira sah, tak ada masalah. Cuma ada juga persoalan tanya tadi, kalau dalam fatratun naqa tu kita pergi tawaf, kita kena semayang enggak ke ustazah? Habis kalau dah tawaf kenalah semayang ya, dah angkat hadas ya, kena semayang lah ya. Macam biasalah kita semayang subuh, semayang zuhur, asar, kena semayang lah. Kata yang ustazah kata jangan bergerak je gerak tu, jangan pergi shopping, jangan keluar-keluar merayau-rayau macam tu dia lah. Jalan-jalan kita boring ke tak, kita just rehat sikit lah ya. Tapi solat yang ibadat tu kita kena buat lah, sebab dah kita yakin kata kita dah bukan dalam keadaan, kita dah dalam keadaan suci ya. Jadi kita kena solat pada masa itu. Okey. Okey, ini keputusan muzakarah haji ya. Sekiranya jemaah haji wanita menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun, beliau bolehlah berpegang dengan pendapat yang mengatakan hari suci, iaitu fatratun naqa dalam tempoh haid selama 1 hari 1 malam ataupun lebih, tidak dikira haid. Beliau dikira suci, boleh mandi dan melakukan tawaf. Ini jumhur fuqaha, sebab kami setiap tahun ada muzakarah haji ya. Tabung Haji mengadakan muzakarah haji, mengumpulkan semua guru-guru agama ataupun penceramah ilmuwan-ilmuwan agama yang hebat-hebat lah, semua mufti-mufti semua dikumpulkan ya. Kita akan bincangkan contoh tentang satu benda je, contoh sepatu, kasut lelaki tu nak pakai nampak jari semua ke tak ke. Kita akan bincang, buka setiap kitab yang ada dalam yang kita tahu untuk bincang, yang mazhab ni kata boleh, mazhab ni, sampai kita jumpa persetujuan, barulah kita
kita buat kata putus. Jumhur ulama muzakarah ni bersetuju untuk menyatakan bahawa contohnya sepatu ataupun kasut yang dipakai oleh lelaki mestilah boleh menampakkan kelima-lima jari tu. Ya, kalau tak nampak 4 jari je tak boleh kalau dalam ihram tu. Ya, ini kena ni. Jadi benda-benda ni kita kena ambil tahulah, kena ambil mafhum, maklum. Ya, macam ni sama juga. Jadi bila dia kaji, dia tengok kes permasalahan dalam ibadah haji yang paling tinggi ialah permasalahan wanita berkaitan dengan haid. Memang kadang-kadang bila jadi macam ni, ada makcik tu seorang, dia dah menopause. Menopause pun bukan setahun dua, dah berapa tahun dah, 4-5 tahun dah. Dia umur 55 dah menopause. Dia datang ke Mekah masa saya pergi tu 2010, dia dah umur 60 lebih. Masa 5-6 tahun dah menopause, dah berhenti. Dia datang-datang tiba-tiba duduk depan kita. Ustazah, macam mana ni? Makcik ni datang haid ni, ada darah ni, dia kata. Macam mana ni? Dia dah panik. Dia panik lah sebab ni. Lepas tu anak dia datang ke belakang. Anak dia kata, itulah mak, orang dah cakap, mak ni asyik cakap kat kita je. Dia kan mungkin, dia kata, anak dia cerita lah, lepas tu mak dia suka cakap kat dia masa di Malaysia lah, engkau tu yang datang haid tu kena jaga-jaga, sekejap lagi susah kita nak masuk masjid, tak boleh nak pergi sana, tak boleh. Dia cakap kat anak dia. Jadi tiba-tiba terbalik tu yang kita kata dia berlaku kan, itulah tanpa kita ni. Jadi kalau ikut Syafi'i, datang selepas menopause pun dia anggap haid. Ya. Tapi kalau ikut sekarang ni, untuk kepastian kita kena pergi jumpa doktor pakar lah, untuk pastikan hormon estrogen tu dia ada kurang dan lebih, untuk memastikan itu adalah haid ataupun istihadah. Ya. Darah penyakit, mungkin ada kanser ke, contohnya macam tu. Tapi kalau ikut Syafi'i, datang selepas putus menopause pun boleh dianggap sebagai haid juga. Jadi ini kita kena jaga-jaga. Okey. Benda-benda macam ni lah penting sebab kita nak selesaikan ibadah kita. Okey, warna darah haid. Okey, bila pakai warna ni sebenarnya ramai orang keliru. Okey, tapi dia panggil ghair mutahayyirah dengan mutahayyirah. Orang yang boleh mengenal pasti darah yang datang, ya, sebab tu kita suruh tulis tu. Kadang-kadang untuk kena pasti, dia ni diguna pakai masa kita dalam keadaan yang daruri ni lah. Darurat kita nak buat haji, nak selesaikan tawaf ini. Contoh kadang-kadang kita datang haid 5 hari, 6 hari. Tapi tiba-tiba bila pergi Mekah, dia leret-leret 9, 10, 11 tak berhenti-berhenti. Dia datang kan, tapi dia kata bukan macam darah ni pun. Dia kuning, dia perang-perang, dia warna kan, dia macam calik-calik ke, dia warna dot-dot lah, macam-macam lah dia punya explanation tu. Tapi kita kena tengok sendiri, kita kena faham sendiri. Sebab tu kita kena perhati, sebab kita tak perhati. Kadang-kadang kita bila benda macam tu kita ambil kan, kita dah ni kan, kita tak memerhati dan kita tak menganalisis, kita tak diri kita sendiri tu, ya. Jadi pentingnya ialah untuk kita kenal pasti adakah itu adalah haid ataupun tidak. Kalau mutahayyirah, orang yang pandai membezakan warna, dia kalau dia haid dia biasa merah dulu kan, kita merah kehitaman, lepas tu merah tua, coklat, kuning, lepas tu hilang dah, tak ada dah. Lepas tu kan ada sampai ikut semua ni, merah hitam, merah tua, lepas tu coklat, tu kuning, lepas tu keruh, lepas tu habis. Dia memang setiap bulan macam tu dia punya flow kan, kita catat lah, ada semua, ada step, semua step ni. Tapi kalau ada setengah orang merah kehitaman, lepas tu dia kurang tapi warna sama juga, lepas tu habis. So kita kena alert benda tu. Kalau sekiranya masa di Mekah besok, sebab di Mekah ni bezanya, kita kan kat Malaysia ni kurang exercise lah kot, no? Suami-suami penyayang belaka, kalau nak pergi shopping, dia hantar kita depan Maidin tu ke, depan pintu kan, isteri turun dulu, dia pergi cari parking, tak apa, jauh tak apa, abang jalan jauh tak apa, betul tak? Dia pergi parking jauh, kita masuk terus kan. Tapi bila di Mekah besok, kita berjalan, semua tempat berjalan. Jaranglah nak naik kenderaan ni, kecuali nak pergi wukuf, nak pergi ziarah-ziarah kawasan-kawasan Madinah ni. Kita banyak menggunakan fizikal. Jadi kemungkinan bila banyak bergerak,
Ya, banyak pergerakan, kita jalan 3 kilometer, kita bergerak kan, daripada hotel kita nak ke Masjidil Haram tu banyak pergerakan. Jadi darah haid kita tu payah nak berhenti. Dia aktif kan, dia flow dia jadi banyak. Kan kita perasan kan kalau kita banyak bergerak tu dia akan macam tu sikit. Dia jadi gitu. Tu pertama, sebab banyak penggunaan fizikal. Yang kedua, pemakanan. Makan kan, kalau makan yang tabung haji sediakan sayur kobis, ayam goreng, sambal kan, kita pun try lah yang kat luar sana, betul tak? Kalau Arab ni dia banyak pakai cuka, ya, dia torshi dia acar-acar dia tu kan, buah dia buah-buah masam-masam, tapi sedap kita makan kalau dengan nasi mandi, nasi apa macam-macam, nasi Pakistan, nasi Bukhari, nasi apa, kalau kita gabungkan dengan apa tu sedap, dia cuka, ya. Jadi mungkin kita punya tak sesuai kan, kita makan tu jadi pendarahan tu jadi banyak, dia berlaku meleret-leret tu. Dan ketiga ialah sebab cuaca, ya? Cuaca, kita tengok cuaca kat sana memang tak sama dengan kat sini. Kat sana kering kan, kering dia tu lain kan, kadang-kadang panas sangat, lepas tu kena ramai kan. Jadi mungkin yalah dia jadi tak berapa betul sikit lah kedatangan haid kita tu. Ramai yang bermasalah macam ni bila pergi sana, ya, dia meleret-leret. Jadi kalau kita dapat bezakan warna ni, kata kita biasa lalui merah hitam, merah tua, coklat, lepas tu habis clear. Maka kalau kita macam tu, kita tu 7 hari 8 hari, itulah kita punya had. So kalau kata dia lebih daripada tu, kita boleh anggap dia sebagai bukan haid, tapi bila waktu dia, ya. Okey, majoriti semua warna tersebut yang keluar dalam tempoh kebiasaan haid dikira haid. Kalau dalam tempoh kebiasaan haid tu, sebab kita kena tahu kebiasaan haid kita dan juga warna-warna dia. Okey, dalil daripada hadis Alqamah mengatakan bahawa seorang wanita menghantar bekas berisi kapas kepada Aisyah radhiyallahu an, dan Aisyah menjawab bahawa warna, kalau ada warna memang itu adalah haid dalam tempoh haid itu. Faham tak? Jadi bila kata gitu, maka yang keruh warna putih-putih kata bukan macam darah dah kan, dia keruh je. Tapi kalau kata dalam tempoh haid kita memang macam tu ada, maka itu dikira sebagai haid. Tapi kata kita sebelum ni tak pernah pun ada benda tu, ya, keruh ni tak pernah ada, sikit-sikit kuning, orang duk cerita ada kuning-kuning, kita tak ada kan, kita dah habis-habis, that's it, habis gitu. Tiba-tiba bila kat Mekah ada gitu, yang tu yang kita boleh anggap dia sebagai bukan haid, ya. Okey, jumhur ashab Syafi'i dikira darah haid, dikata, tapi tidak dikira haid. Cecair kuning dan keruh itu bukan darah, dianggap seperti nanah berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Tapi ini sama juga, kita kira pakai masa haji, ya. Tapi kalau kita kat sini, kita kena tunggulah sampai dia 15 hari ataupun tidak, ya. Kalau dah lepas daripada 15 hari, maka barulah kita anggap dia sebagai haid. 15 hari itu. Okay. Disarankan kepada jamaah haji wanita yang menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka haruslah berpegang pada pendapat mengatakan bahawa kekuningan dan kekeruhan yang keluar selepas hari kebiasaan haid tidak dikira haid. Itu kena catat, kena rekod tu, ya. Jadi kita boleh guna tu. Kadang-kadang kita kata kita selalunya 7 hari 8 hari je, tiba-tiba meleret sampai hari ke-12 ke-13 kita dah nak balik dah. Okey, tapi kita confuse sebab dia di warna macam tu. So jadi kalau kita pasti, kita kenal pasti warna tu memang tak pernah berlaku masa dalam biasa kita haid di Malaysia ini, tiba-tiba kat sana je jadi kita anggap dia sebagai istihadah, sebagai penyakit. Faham tak? Jadi kita bolehlah selesaikan tawaf ifadah. Okey? Ini satu lagi, tapi sangat sulit lah kita nak tengok tu kan. Tapi lebih baik kalau kita ada 2-3 pilihan tu mudah. Okey, permasalahan istihadah. Okey, yang tadi kita sebut, katalah berlaku istihadah pada kita yang kurang daripada tempoh minimum haid ataupun selepas daripada tempoh maksimum haid, darah keluar, maka apa yang kita patut buat? Kita kena solat, tadi dah sebut kan? Kita kena melakukan semua ibadah, boleh buat, tapi cara macam mana? Okey, ini sama juga, tak payah ni lah, ulang banyak kali. Okey. Okey, tak apa. Ini kita buat kiraan hari lah, senang. Okey.
Okey, darah yang keluar dalam keadaan di atas dikira darah fasad dan bukan ini yang kita dah sebut tadi juga. Okey. Darah, okey, kita kata darah yang keluar ini sebenarnya kita kena cara dia berbeza untuk berwuduk. Kita kalau niat wuduk macam mana? Nawaitu rafa'al hadasil asghari. Ada yang untuk niat macam tu. Ada orang niat lain? Nawaitu Melayu. Tak apa, saja aku mengangkat hadas kecil. Okey, mengangkat apa lagi? Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, untuk istihadah ini kita kena niat nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Kita tak boleh niat nawaitu rafa'al hadasil asghari, sebab dia tak akan angkat hadas, kita akan sentiasa berhadas. Sebab dia istihadah, darah duk keluar, kita dah bukan angkat hadas dah. Kita sebut bahawa lelaki pun kena ingat lelaki ada certain case dia panggil daimul hadas. Daimul hadas kencing tak tos. Ada yang pakai pampers, ada yang pakai kan yang kencing tak tos lah. Maka itu pun dia niat sama. Dia kena nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tak boleh niat nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ya? Itu sebab dia tak terangkat dah, hadas kecil kita tak akan terangkat sebab dia akan sentiasa keluar. Disebut daimul hadas. Perempuan lagi kerap lah. Ramai yang terutama yang anak dah 8, 9, 10 tu kan, dia ni sikit lah loose ke apa kan, dia akan jadi sama ada keluar cairan, sama ada keluar angin-angin dan sebagainya. Memang tak boleh nak stop dah. Dia akan sentiasa. Itu dipanggil daimul hadas, sentiasa dalam keadaan hadas. Bila sentiasa dalam keadaan hadas, kita tak boleh wuduk macam biasa. Dia mestilah setiap satu wuduk hanya valid untuk satu solat fardu. Tu kena ingat. Satu wuduk sah untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat ataupun perkara sunat. Kita baca Quran, kita nak hak sunat-sunat tu kita boleh buat tawaf sunat ke apa, tak apa dengan wuduk tu. Tapi wuduk tu satu untuk fardu saja. Kalau kita ambil wuduk satu, kita tawaf fardu, lepas tu masuk azan, masuk waktu fardu kita nak solat, tak boleh dah. Kita kena pergi wuduk sekali lagi untuk solat fardu pula. Kena 2 kali wuduk. Kalau yang fardu tu valid untuk satu, sah untuk satu je yang fardu. Okey? Itu beza dia. Kena faham. Sakut kita duk pakai macam orang lain, kena sembahyang macam biasa sebagainya, kita ambil wuduk sekali, kita taram sekali 3 waktu kan. Kadang-kadang orang di Madinah ni dia malas nak keluar. Tahu tak? Malas nak keluar ambil wuduk, jauh nak turun nak ambil wuduk. Lepas tu satu lagi tempat kita kalau bangun sekali adalah orang yang duduk. Tahu tak? Kita tak bangun pun orang boleh duduk sila depan kita kan. Apatah lagi kalau kita bangun. Jadi kita malaslah nak keluar. Jadi kita ingat istihadah ni tak apa, tak boleh. Sebenarnya dalam keadaan istihadah kita juga kena ingat bahawa itu syarat-syarat dia. Di satu solat fardu ataupun apa-apa ibadat fardu, tawaf dan sebagainya, maka satu wuduk. Kemudian wuduk tu hendaklah diambil masa masuk waktu dah. Tak boleh suka-suka hati ambil awal, tunggu waktu masuk kita semayang sama-sama macam orang lain, tak. Kita kena tunggu kat toilet lah, maksudnya macam tu lah. Bila kita ni, ada orang yang dia ada bawa yang spray ke, dia bawa yang botol air kan. Kalau Ustaz Syafawi dia memang dia tak galakkan spray, dia suka pakai air mineral satu botol kecil tu kan. Kita bawa tisu ke tuala kita boleh tuang atas kan, supaya tumpah atas tuala kita tu tak apa, tak basah kapet. Boleh kalau kita buat macam tu. Tapi kena berwuduk lah masa masuk waktu dah. Itu yang penting. Jangan sebelum masuk waktu, tak sah. Ya? Jadi ni kena masuk waktu dulu, lepas tu satu wuduk, satu solat fardu dan beberapa sunat. Perkara sunat, ibadat sunat lain tak ada masalah. Okey, niat dia nawaitul wudu' lillahi ta'ala ataupun saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu beza. Okey? Jelas? Okey. Itu yang kena faham rasanya. Sama untuk darah fasad, darah istihadah, daimul hadas yang kita sebut tadi, yang tak berhenti sama ada depan ataupun belakang, lelaki ke perempuan sama je. Kalau benda ni berlaku pada kita dalam keadaan hadas dan wajib kita sembahyang ataupun tunaikan ibadah-ibadah ni, lelaki lagilah tak ada alasan untuk berhenti solat kan. Perempuan mungkin haid, dia boleh berhenti lagi, dia ada masa lagi. Tapi kalau lelaki daimul hadas, itulah cara-cara dia. Ya? Jadi ini kena buat.
Darah yang keluar selepas putus haid bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan atau lebih dalam keadaan biasa dikira haid. Ini berdasarkan pada pandangan Syafi'iyah. Ini yang kita kata ni. Walaupun berhenti dah selama 6 bulan ataupun lebih. Tapi dia datang dalam bentuk dan sama. Dia kita dah tak nampak beza. Memang itu macam haid betul-betul. Maka itu adalah haid. Jika wanita tersebut menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka ia dikira sebagai darah istihadah. Ini bertaklid kepada pandangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Ini yang kita kata itulah, kalau kita tak ada pilihan lain, maka dah tak datang 6 bulan, setahun, 5 tahun dah tak datang kan, kita boleh taklid lah, anggap dia bukan darah haid. Kalau Malikiyah, Hanabilah tu selepas 55 dah tak anggap sebagai haid, ya. Okey, permasalahan angin. Okey, tadi istihadah. Sebelum tu haid. Okey, rasa clear sikit. Haid ada fatratun naqa. Okey, kemudian haid juga, kalau sekiranya kedatangan haid yang kita ada di Malaysia ini tak sama bila di sana tempoh dia, dan warna dia berbeza sikit, kita dapat bezakan warna, itu boleh kita guna juga masa tu untuk menyelesaikan ibadah haji kita. Dan kalau istihadah, itu caranya. Istihadah tak ada masalah, kita boleh tawaf, boleh apa, tapi berwuduknya tu, ya, berwuduknya kita kena berhati-hati, berjaga-jaga. Okey, permasalahan angin. Okey, permasalahan angin ini yang kita sebut tadilah, angin yang keluar daripada faraj, wuduk terbatal apabila terkeluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Tak kira apa pun, sesuatu keluar daripada dubur ataupun kubul, maka itu adalah membatalkan wuduk. Okey, masalah jugalah bila kita nak tawaf, kita kena berwuduk, kena bersih, ya, daripada hadas kecil. Jadi kita kena terangkat daripada hadas kecil. Jadi bila keluar kot dubur, tak ada masalah, ya. Dia bunyi, dia bau, dia ada lain lah sikit kan. Tapi bila sebelah kubul ni beza, ya, ini yang selalu confuse, ya. Jemaah wanita selalu confuse bahagian depan, terutama bila kita dah peringkat usia-usia 40-an ke atas ini. Kita pergi tandas pun kan, bila kita lepas daripada pergi toilet, kita buang, kita dah nak sambung dengan solat, kita rasa macam tak selesa, betul tak? Dia akan rasa. Jadi kalau kita ada rasa macam tu, kita kena ada gap sikit, ya. Bagi ada gap sikit, maksudnya lepas kita pergi toilet tu, kita tak solat terus immediately, ya. Kita selesai bagi kering dulu, baru kita pergi ambil wuduk, baru kita solat, ya. Sebab kadang-kadang bila tengah basah, dia akan jadi macam, kita rasa macam angin, kita rasa macam, kan, kita rasa kadang-kadang. Sebab tu kita kena faham diri kita. Tu satu. Yang kedua, rasa membuatkan kita syak, ini bermasalah. Rasa tapi kita yakin tak, ini tak batal, tak apa. Ini yang kedua. Kita kena ingat, keyakinan tu sangat penting dalam beribadah. Sebab tu kalau kita sembahyang, kadang-kadang kita rakaat pun kita terlupa, betul tak? 2 ke 3 ni, 2 ke 3 nak tahiyat ke, dah bangun, terlupa nak buat macam mana kan. Memang ini manusia ni, perkataan an-nisyan, ya. Manusia ni daripada al-insan, perkataan insan, nun sin ya juga bermaksud nasia dalam bahasa Arab, pelupa, ya. Jadi itulah yang kita warisi. Kita suka lupa, lalai. Kita bila menghadap Allah ni, kadang-kadang kepala kita ingat benda lain kan. Tambah-tambah tua-tua ni kan, cari kunci tak jumpa-jumpa. Masuk waktu solat dululah. Masa solat tu lah teringat kunci tu. Oh, atas almari rupanya. Betul tak? Dia masa tu lah kita selalu macam tu. Tapi kita dah terlupa dah kiraan, kan? Kita duk main bangun tu sebab kita tak mengikut, ya. Kita tak mengikut bait-bait lafaz kita tu. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim. Setiap satu tu kita terlupa nak kira kan, berapa kali kita. Jadi kita lupa. Bila kita lupa, kita kena ambil yang mana? 2 ke 3 kena ambil 2 lah. Betul tak? So kalau 5 waktu, 5 rakaat pun 5 rakaat lah kita sembahyang. Tapi kita kena yakin. Sebab tu yakin, kan? Sebab kalau 2 tu tentunya dah 2. Kalau 2 ke 3, kalau kita pegang 3, tiba-tiba 2, tak cukup sembahyang kita, kan? Jadi kita kena ambil yang kita dah betul-betul yakin. So samalah juga kalau kita angin di depan tu, ya, kalau kita rasa macam ni keluar, dia daripada dalam, kita nak terang pun susah. Bila kita sendiri rasa, kita kena perhatikan. Sebab tu saya kata, kita di Malaysia ni tak peduli. Tapi bila pergi Mekah, kita peduli sangat benda-benda macam ni.
Sah tak ni, boleh ke tak kan? Tapi di Malaysia ni kita tak peduli pun. Kadang-kadang tak semayang macam kita kata fatratun naqaq ke apa ke, tak peduli pun. Ya, ada orang yang peduli sangat pula. Bila ada bersih sekejap nak mandi terus dan macam-macam kan. Betul, samalah. Bila kita pergi sana, kita nak pastikan kita buat betul-betul. Memang betul, bagus. Ya. Tapi inilah ilmu yang kita patut tahu. Jadi kena yakin. Dia mesti daripada dalam keluar. Kadang-kadang yang kita kata sebab basah tu tadi, dia jadi macam tu, dia akan macam rasa macam berangin kan, tapi sebenarnya bukan daripada dalam pun, ya. Dia bergesil sahaja. Itu je. Jadi itu yang kita nak kena yakin. Kita kena faham diri kita lah, ya. Kita terpaksa terus terang supaya kita tahu beza. Takut nanti terbatal wuduk. Bila batal wuduk tak sah tawaf kita. Itu kita kena faham kenapa terpaksa diterang sampai macam tu, ya. Okey. Biasanya angin keluar daripada dubur, namun demikian ada yang mengalami keluar melalui kubul. Okey. Fuqaha khilaf, apakah angin keluar daripada kubur membatalkan wuduk? Okey, tapi memang secara kalau kita tengok semua pun, ya, ikut apa saja yang keluar, dia sebut walau rihan min zakari au qubuliha. Tak kira walau sikit sangat, rihan macam angin keluar sikit dia pun pun dikira sebagai batal, ya, tak kira. Jadi batal lah. Angin yang hanya berada dalam faraj tidak membatalkan wuduk. Tapi angin yang ada dalam kan, kita rasa macam sama juga yang nak keluar ke belakang kan, kita boleh kontrol, masih lagi boleh kontrol sampai selesai solat, bagi salam apa semua, baru dia keluar, tak apa, kita boleh kontrol, tak apa. Tapi kat belah depan memang payah nak kontrol, ya. Ini masalah kita. Okey, keadaan angin yang keluar dari kemaluan. Okey, angin yang keluar dari saluran kencing, tak kira lelaki ataupun perempuan, hukumnya membatalkan wuduk. Jika angin keluar kerap, dianggap sebagai daimul hadas. Ini yang kita kata, kalau kerap keluar daimul hadas, memang kita tak boleh kontrol dah. Yang kita kata kena kontrol supaya ambil gap sikit tu, supaya kita tak ada was-was. Dan dia jarang-jarang berlaku. Dia berlaku ketika kita lepas keluar daripada toilet kan, kita sembahyang, kita rasa macam tak berapa selesa. Tapi kalau kita dah tak lama tak pergi toilet, kita terus sembahyang ambil ni, okey kan. So kena faham diri, kita kena faham diri kita, so jadi mudah. Kalau kita rasa macam tu, kita pergi awal kan, kita pergi awal, selesaikan dulu qada hajat yang sepatutnya, lepas tu dalam setengah jam tu baru kita tunaikan solat. Jadi lebih mudahlah, kita tak rasa syak, wasangka ataupun was-was. Okey, angin yang keluar dari rahim melalui saluran peranakan batal wuduk juga. Sekiranya jemaah haji sentiasa menghadapi masalah tersebut, maka mereka tergolong dalam golongan daimul hadas. Kadang-kadang kita kata angin tu kalau kita boleh tahu, kata sama juga, mungkin dia keluar 2 jam 3 jam sekali kan, maksudnya, atau tak 2 jam 3 jam pun ada masa untuk selesai solat setengah jam, 10 minit 15 minit tu pun kita boleh guna. Tapi kalau daimul hadas tu maksudnya dia sentiasa, kita tak boleh kontrol, tanpa ni gerak sikit keluar, gerak sikit macam ada kan. Itu yang sebut daimul hadas tu. Okey. Angin tidak keluar daripada permukaan faraj dan hanya berada di dalam sahaja, tidak batal wuduk. Ini yang kita kata, dia rasa angin tapi dia tak keluar kan, tak apa, selamat, ya. Ini yang kita kena tengok. Bunyi di luar permukaan faraj kerana pergerakan otot faraj tidak batal wuduk, ya. Itu yang kita kata tadi. Tapi kita rasa confused kan, rasa macam duk. Sebab tu kita kata kena ada kat sini. Keyakinan tu penting. Bila kita yakin, mudah, ya. Jadi ini keyakinan ni sangat subjektif lah. Dia bergantung kepada ilmu seorang kan. Keyakinan kita kena fahami diri, ya. Benda-benda ni semua kena faham diri kita, macam mana dia datang, macam mana tu dan sebagainya. Okey, tu selesai bab angin. Okey, kalau ada soalan tadi dia orang cadang lah, kalau kata ada soalan nak ni pun boleh tulis atas kertas, boleh tanya, ataupun kalau tak ni nanti saya akan paparkan nombor telefon, boleh email ke kan, kita boleh berinteraksi lah, insya-Allah selepas ini tak ada masalah. Okey, sebab masalah ni kadang-kadang nak cerita pun dia complicated kan, dia nak cerita depan-depan orang ramai ni mungkinlah ni sikit. Okey, keputihan menurut fuqaha, keputihan ni biasa ada orang muda pun berlaku,
benda ni. Okey, keputihan menurut fuqaha satu yang pekat berwarna putih keluar daripada faraj wanita. Sepakat keputihan adalah najis dan membatalkan wuduk. Apa saja yang keluar daripada kubul kita ataupun dubur adalah merupakan membatalkan wuduk, kan? Dia tak kira apa saja. Tambah kalau keputihan, angin pun batal wuduk, ya. Wanita mengalami keputihan mesti membersihkannya sebelum berwuduk. Kata kita ada yang datang keputihan tu sama juga, ya, kena bersihkan. Okey, lupa sebut tadi yang istihadah bila datang haid sama dengan keputihan jugalah. Pampers kita tu kena sentiasa bertukar lah, maksudnya, ya, kena ada sentiasa standby. Kita maklumkan jugalah kepada semua, apa yang kita sebut pampers lah, comel sikit kan. Okay, pad kita tu dia ada yang panty liner, ya, ada pad yang biasa yang flow heavy apa sebagainya. Bawa 2-3 jenis tu. Bawa lebih tak apa, kalau di sana susah nak dapat. Kalau dapat pun mahal sangat harga dia. Kalau kat sini RM8, kat sana RM20 lebih harga dia. Ini kita selalu bawa bekal apa, ikan kering, rendang, itu ini macam-macam kita bawa, kan. Benda-benda yang wajib yang patut kita ni, kita kena bawa panty apa, satu disposable panties tu, bawa yang tu. Pakai tu lebih mudah. Sebab kalau di Arafah contohnya, kalau kita nak tukar dan sebagainya susah. Kita nak letak kat mana panties, kan. Kalau disposable senang, kita pakai buang je. Banyak ada jual di supermarket, kan. Jadi bawa bagi lebih sikit yang tu. Sebab kadang-kadang terutama kita yang ada keputihan ni lah, sebab kita tak boleh apa, dia akan lekat, kan. Jadi kena panty liner tu biar bagi banyak. Jadi bila kita nak solat, kalau dia dalam keadaan kategori daimul hadas, kata keputihan ini berterusan panjang, ya, sentiasa ada, kita buka memang sentiasa ada, maka itu adalah daimul hadas. Cara wuduk dia sama macam istihadah tadi. Cara uruskan dia pun sama. Ambil wuduk pun selepas masuk waktu, dan kita kena tukar pampers tu penting, ya. Tapi kalau kita dah ambil wuduk, kita dah tukar pampers, kita dalam perjalanan nak solat tu, kita rasa macam tu, tak apa, ignore je, kita terus sembahyang, ya, sebab dia daimul hadas, tak apa. Macam istihadah pun sama, kita rasa kita dah tukar dah, tapi rasa macam flow haid, darah tu banyak, kan. Tak apa, kita dah tukar masuk waktu dia dan kita dah ambil wuduk waktu tu, tak apa, ya. Sebab tu yang dia suruh buat satu waktu satu tu, supaya kita cepatlah, tak adalah ni sangat dengan kita lama. Okey. So ingatlah panty liner. Kalau kat sini kita tak ada masalah lah, sebab kawan-kawan kami bila berjumpa muzakarah haji tu, yang ceramah di kampung-kampung, di Kuala Kerai ke, di apa Baling ke, kita katakan sebut panty liner, makcik-makcik tu nganga je, tak tahu apa benda, kan. Jadi kita kena tunjuk, dia kata kena bawa contoh. Panggil yang perempuan, sekejap lagi tunggu je, ustazah nak tunjuk. Tunjuklah satu-satu bawa. Jadi di sini tak ada kot, InsyaAllah boleh cari kat Giant dekat ni. Giant pun ada semua disposable panties, panty liner, apa semua ada, ya. Jadi mudahlah, insya-Allah kita nak solat dengan apa, nak melaksanakan ibadah dengan sempurna. Okey, kemudian wanita mengerjakan haji mengalami keputihan, mesti memakai tuala wanita untuk memastikan keputihan keluar atau tidak. Tidak digalakkan memakai tampon kerana ia memudaratkan. Tampon ni maksudnya kita kapas masuk, kan, masuk ke dalam rahim tu, kan. Tak digalakkan sebab takut jangkitan kuman, ya. Tak perlu. Dia hanya pakai panties je, panty liner dengan tu cukup dah. Keputihan yang keluar berterusan sama hukum dengan istihadah dan daimul hadas. Ini kita ulang balik banyak kali supaya kita dapat hadam, faham, ya. Dia benda tu sama, cuma benda tu berbeza-beza, angin, darah, kan, tapi berterusan. Itu adalah daimul hadas. Cara berwuduk daimul hadas. Cara berwuduk daimul hadas, bersihkan faraj daripada najis. Ini dia sebut satu-satu. Bersihkan faraj daripada najis, pakai tuala wanita di permukaan faraj, ambil wuduk setelah masuk waktu solat, satu wuduk untuk satu solat fardu atau tawaf fardu atau rukun, beberapa solat sunat dan tawaf sunat. Okey. Cara ini berdasarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltasili wa tawaddai li kulli solah." Ya. Hendaklah kita basuh dan berwuduk bagi setiap kali solat, bagi yang menghadapi daimul hadas. Hambali merukhsahkan wanita mengalami istihadah, keputihan berterusan, daimul hadas menjamak solat, tapi Syafi'i tidak merukhsahkannya. Kita boleh buat dalam keadaan biasa, kita buat biasa, tak perlu jamak. Okey.
Ini step-step dia lah tadi yang kita sebut. Okey, permasalahan lembapan faraj. Okey, kita akan berhenti 11.30 katanya. Okey, permasalahan lembapan faraj. Untuk lembapan faraj, okey, dia panggil rutubatil farj. Rutubatil farj ni kelembapan faraj kita kata macam peluh lah. Okey? Dia daripada luar, sel-sel luar kita. Faham tak? Dia bukan keluar daripada dalam kubul tu. Kan? Daripada dalam rahim kita keluar macam tu tak? Dia lembap. Dia sifat semula jadi faraj ialah lembap. Sifat semula jadi lidah contohnya. Dia lembap. Dia tak kering. Kan? Kalau tidak kita tak boleh cakap kalau kering kan. Jadi itu faraj tu pun macam tu. Sifat semula jadi dia lembap. Jadi orang selalu confuse kalau basah panties kadang-kadang sampai basah. Dia macam kita peluh kadang-kadang certain tempat kan kita basah sampai basah kan. Baju basah apa. Dia tak membatalkan wuduk. Dia dianggap sebagai lembapan sahaja. Faham tak? Dia nak beza antara lembapan dengan yang keluar daripada dalam tu. Beza dia ialah, kalau Dr. Profesor Anissa dia suka cakapnya ni, kalau kita nak beza, kita duduk di rumah, kita nak try kita punya, contohnya kita mungkin heavy sikit lah kan, rasa macam panties kita cepat basah kan, macam dia kelembapan dia sangat keterlaluan, kita panaskan dia, jemur ya. Bila kita jemur, kalau dia jemur dia kering biasa, itu bukannya, itu memang macam peluh lah, lembapan biasa, bukan tak membatalkan wuduk. Tapi kalau dia ada kuping-kuping, faham tak? Kalau keputihan dia keluar melalui faraj, bila kita jemur dia akan jadi macam berkuping kan. Kita ni dia akan keluar macam kuping. Itu membatalkan wuduk. Itu adalah keputihan yang keluar daripada ni. Kalau macam rutubatil faraj ni dia macam lembapan lah, macam peluh-peluh tu je lah. Tapi ada orang heavy ada tak kan. Itu beza dia. Jadi tidak membatalkan wuduk. Lazimnya mukosa faraj lembab dan menghasilkan lelehan bagi mengelak mukosa daripada kering dan melekat. Oleh itu lembab dan sentiasa menghasilkan lelehan adalah tabiat faraj. Lelehan dalam faraj sama dengan cecair dalam mulut. Penulisan fiqh juga menyebutkan lembab sifat semula jadi faraj. Oleh itu fuqaha berpendapat lelehan di dalam faraj bukan najis dan tidak membatalkan wuduk. Sama seperti orang berpuasa menjelikan lidahnya keluar, masukkan kembali dan menelan air liurnya, puasanya tidak batal. Okey? Itu. Ya, jelas ya? Permasalahan pengambilan pil. Okey, isu pengambilan pil ni yang kita kata. Ada orang yang itulah biasa penasihat-penasihat tak bertauliah ni kan. Dengar kata nak pergi Mekah ni, baik ambil pil ni. Saya ambil pil ni okey je. Betul tak? Jadi kat mana beli, kita pun ambil, tulis nama pil, beli sama juga. Dia jadi macam-macam. Kadang-kadang kalau tak sesuai dengan kita. Kalau sesuai alhamdulillah lah, tak ada masalah. Tapi masalah dia kalau tak sesuai. Ada seorang tu pelajar UiTM, dia teman mak dia pergi ke Mekah. Masa dengan saya dulu, dia kakak dia nurse. Kakak dia kata, alah injection je, senang. Tak apa, dia inject lah adik dia. Inject adik dia tu daripada sampai Madinah sampai ke Mekah tak berhenti-henti. Dia keluar macam tu lah, meleleh-leleh sikit-sikit. Dia dah risau tak kahwin lagi, tak apa kan. Dia ni lah kata dia kata kakak dia inject. Okey. Tak apalah, kita suruh kira 15 hari. Itu kes-kes yang berlaku. Ada setengah yang datang heavy, tak berhenti-henti. Ada yang leret-leret macam tu. Tapi ada juga yang sukses, ada yang berjaya kan. Sebab dia sesuai ke kan, memang tak ada masalah apa, tak apa. Tapi sebab tu kita nasihatkan supaya tidak mengambil sebarang ubat. Tidak digalakkan memandangkan semua perkara wajib dan rukun dalam ibadat haji boleh dilakukan melainkan tawaf sahaja. Sebab kenapa kita nak berhentikan haid tu? Kan? Macam orang katalah suruh doa minta berhenti kan, minta berhenti terus nanti tak susah. Kita baru 35 tahun, 38 tahun kan, muda lagi dah minta berhenti dah kan. Allah kata dah minta sangat, bagilah.
kan, dah nak berhenti tu. Jadi kadang-kadang bila minta berhenti, dia nak duga, dia bagi tak berhenti-berhenti. Tu satu hal lagi. Sama juga kalau kita makan ubat pun, ya. Sebenarnya benda-benda macam ni kita kena tengok. Jika perlu, kita rasa perlu, kita ada penyakit, contoh macam kita kata tadi lah, ada penyakit kedatangan haid kita dah tak tentu, tak keruan kan, kita kata tadi datang flow banyak, kalau tak lerit-lerit dan sebagainya, kena jumpa doktor pakar 3 bulan sebelum pemergian sebaik-baiknya. Kalau boleh 6 bulan, 6 bulan lah. Kalau sekarang kita rasa kita ada bermasalah dah dengan haid dan sebagainya, jumpa doktor pakar. Jangan pergi jumpa doktor-doktor biasa. Ya? Yang penting itu. Sebab bila dia bagi ubat pun, doktor pakar. Bukan dia pakar semuanya pun. Dan dia bergantung kepada tindak balas dalam kita juga. Kadang-kadang dia bagi ubat ni dengan orang tertentu sesuai. Kadang-kadang dia bagi dengan orang ni tak sesuai. Jadi dia kena tukar ubat. Lepas 2 minggu kita bagi tahu, tak boleh lah doktor, pening kepala rasa macam ni kan. Kita bagi tahu. Okey doktor, cuba ubah. Kan dia akan cubalah tukar sampailah kita sesuai. Sempatlah 3 bulan sebelum kita pergi Mekah. Ini kita baru ambil hari ni nak pergi Mekah dah minggu depan contohnya. Jadi tak tahu tindak balas macam mana akan berlaku pada kita. Jadi kita sacrifice ataupun kita macam mungkin akan berlaku sesuatu yang tak sepatutnya berlaku lah pada kita. Ya, jadi jika perlu dapatkan nasihat pakar. Ubat yang digunakan tidak memudaratkan. Biasakan dengan pil tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh berangkat ke Tanah Suci. Itu nasihat doktor pakar sendiri. Ya. So ambil iktibarlah daripada apa yang kita sebut ni. Tapi ada juga jamaah wanita yang telefon, Ustazah saya nak ikut cakap Ustazah, tapi suami saya marah, tak payah ikut, makan juga ubat, nanti susah kalau ada masalah. Tak apalah kalau suami dah marah, makan je lah kan. Tapi kalau datang melerik-lerik, biarlah dia tunggu kita sampai berapa hari pun, kata kan, tak ada masalah lah. Tapi kita tak ada, bukan kata larang tu haram atau berdosa, kita tak boleh buat. Boleh buat, boleh ambil orang kata ikhtiari, tapi tidak digalakkan. Jika tak perlu ambil, ya. Ada kes mengakibatkan darah keluar lebih banyak daripada biasa. Ada kes darah keluar tidak menentu, ada yang berjaya. Itu yang kita kata. Jamaah haji wanita perlu benar-benar faham cara pengambilan ubat penahan haid atau ubat mengatur kitaran haid, kerana kedua-duanya mempunyai prosedur yang berbeza. Okey, situasi yang ideal, jika tiada masalah tentang haid, disyorkan agar tidak mengambil mana-mana pil. Jika terdapat di dalam masalah haid, hendaklah dirujuk waktu saringan kesihatan. Masa rujukan hendaklah awal, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum berangkat. Ada golongan yang perlu rawatan perubatan, contohnya pil, hormon atau suntikan dan pembedahan kecil atau besar, maka hendaklah dibuat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mesti patuh dengan cara pengambilan ubat. Ini peringatanlah, nasihat-nasihat. Setengah pengamal perubatan sering memberi setengah ubat hormon secara berterusan sehingga 2 hingga 3 bulan, di mana ubat tersebut bukan dilesen untuk menahan haid. Pengambilan secara berterusan ini perlu dirujuk kepada pakar ONG. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang mengambil pil kerana keadaan tubuh badan tidak semestinya sama. Ini yang kita sebut lagi. Jika tiada pilihan, pil-pil hormon tersebut boleh digunakan dalam tempoh yang tertentu setelah mendengar nasihat dan kaunseling. Okay? Masalah discharge ataupun lendir yang berlebihan dan tidak selesa, hendaklah berjumpa doktor. Ini yang kita sebut. Kencing yang tidak tos hendaklah diatasi dan dirawat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tapi kalau tak boleh atasi, itu cara dia. Ya? Kalau tak boleh atasi, kita dah tahu dah, yang inilah tindakan ataupun cara yang kita boleh buat. Okay, isu-isu semasa mengerjakan haji. Perkara harus dilakukan semasa haid. Banyak perkara harus yang kita boleh lakukan masa haid. Jangan kita kata tak tahu nak buat apa lah, dah haid ni tak boleh nak buat apa dah. Boleh, banyak benda kita boleh buat. Pertama, niat ihram. Ramai jemaah akan tanya. Bila duduk di Madinah, dia akan tanya, nak bergerak ke Mekah, Ustazah saya haid ni boleh ke niat ihram? Boleh, tak ada masalah. Mandi sunat ihram boleh tak? Boleh mandi sunat ihram. Lepas tu talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, zikir dan maksurat, bacalah, buatlah. Ya, tak ada larangan pun. Sa'i menurut syaratnya. Kalau kita dah tawaf sebelumnya, kita tak sambung dengan sa'i, boleh. Wukuf mabit di Muzdalifah dan Mina, boleh. Macam saya kata tadi, kalau kata-kata kita dalam haid, tak boleh pergi kita duduk kelompok kita je, berapa orang yang haid ni, memanglah takut kan, orang lain semua pergi wukuf. Tapi tak, semua boleh ikut. Jadi tak ada masalah. Melontar jamrah apa, semua boleh. Ula, wusta, aqabah, semua boleh. Jadi tak ada masalah. Ya. Jadi kita jangan risau sangat. Tenang, relax. Jadi bila kita ada ilmu, relax kan. Kita tak ada masalah. Okey, aku tak apa, nanti dah haid habis, tawaf ifadah je, hal lain selesai dah. Betul tak?
Dia jadi macam tu, dia dah pandai susun kan. Tapi bila kita tak faham, kita akan macam mana ni, tak boleh, kita akan jadi gelabah, risau. Jadi dah tenang dah kan. Bagaimana dengan wanita yang didatangi haid sebelum selesai tawaf rukun? Okey. Pilihan pertama, memohon penundaan tarikh penerbangan pulang dari pihak tabung haji. Ini yang kita kata tadi. Ya, kalau kita tak rushing balik, kita masih ada masa lagi, tak apa, tunda tarikh balik. Ataupun kita pulang ke tanah air tanpa menyelesaikan kerja haji tapi perlu melakukan dam ihsar untuk membebaskan diri dari ihram. Ini tidak digalakkan. Tapi kalau nak balik jugalah. Tak mau pilihan lain, balik kerja hajinya belum selesai dan perlu menyelesaikan bila ada kesempatan masa pada tahun-tahun yang akan datang. Ini jadi masalah, ya. Akan jadi masalah pada kita, akan jadi masalah pada pihak tabung haji. Orang akan komplain lah, dia tu dah pergi tahun lepas, pergi lagi tahun ni. Sebab dia kena qada. Sebab tu tabung haji dia susun betul-betul, ya, kursus-kursus yang ni supaya kita semua ikut, ya, ikut plan tu, tak adalah tertinggal. Maksudnya tak adalah perlu patah balik untuk qada haji tu. Kalau kita nak pergi sekali lagi untuk buat yang sunat, tak ada masalah. Tapi yang tak selesai ni, kena pastikan kita selesai. Macam saya kata tadi, peluang untuk kita pergi pun sekali itu adalah yang terbaik. Buatlah yang terbaik, ya. Kemudian ataupun bertaklid kepada mazhab Hanafi yang mengharuskan perempuan haid melaksanakan tawaf ifadah. Boleh buat tawaf ifadah, tapi taklid dengan mazhab Hanafi, hajinya selesai tetapi perlu bayar dam seekor unta. Ini bahaya pula. Seekor unta sekarang ni harga 5,000 lebih kot asalnya. Hari itu pun dia orang kata 4,000 lebih. Sekarang ni zaman ni lagilah tinggi kot rasanya. Jadi kalau kita takut benda macam ni, tak apa, kita standby, simpan duit. Ya. Kok kita dah bershopping habis kan. Sebelum habis selesai haji, kita dah bershopping habis duit dah. Ya. Tiba-tiba ada masalah macam ni. Tapi ada juga jemaah tanya, Ustazah, kalau hutang macam mana? Boleh tak? Hutang boleh tak? Kalau kata kita tak ada cara lain lah, nak kena tawaf juga waktu ni, masa dalam haid, macam mana? Nak hutang 5-6 ribu dengan orang, kalau orang bagi tak apa, haruslah boleh untuk diselesaikan. Tapi dengan syarat kita boleh bayar balik hutang lah. Contoh kita ada di rumah, kita ada benda lah untuk kita gadaikan, terjual ke, untuk gaji kita akan dapat tu tak ambil kan, nak transfer dan sebagainya ke, ada masalah. Tapi sekarang kalau duit ada di bank Malaysia pun, macam mana pun boleh transfer, hantar kat kita, mudah aja. Tapi itulah pilihan yang terakhir. Okey, jadi banyak cara. Jangan balik kosong, jangan balik tak selesai ibadah haji kita. Itu yang penting, ya. Itu peringatan pada kita semua. So boleh pilihlah. Selain daripada yang kita cerita tadi, fatratun naqa, ya, tempoh selepas haid biasa tu ada kekuningan apa semua tu kan. Masa-masa tu pun kita boleh ambil untuk selesaikan tawaf ifadah. Okey. Jemaah haji yang memilih haji tamattu' kemudian datang haid sebelum tawaf umrah dan dibimbangi luput haji perlu ambil perkara berkaitan perkara berikut. Fatratun naqa, kekuningan selepas kebiasaan haid yang kita sebut tadi, ya, maksudnya nak selesaikan tawaf umrah, ya. Tapi kalau tak boleh juga, tak ada fatratun naqa, tak ada tempoh kekuningan selepas kebiasaan haid, apa yang patut dibuat? Sekiranya dua keadaan di atas tidak berlaku, beliau boleh menukar niat tamattu' kepada niat qiran. Tapi kena tukar, bila tukar tu kena report lah kat tabung haji, sebab kita bayar dam tamattu'. Ya? So kita kena tukar niat lah. Ya, akad kita kena tukar pada dam qiran. Harga sama je, tak ada masalah. Cuma dalam 3 haji kita buat tu, ifrad, tamattu', qiran, dia ada level yang ketiga lah. Kurang kan, kita ada, kalau kata ifrad tu lebih baik, afdalnya ifrad kan, yang keduanya tamattu', yang ketiganya qiran. Itu je lah level dia. Okey, tapi kalau kita tak ada pilihan, sempurnalah juga, sebab qiran ni dia 2 in 1 kan. Jadi buat satu dapat dua-dua, ya. Daerahnya dapat buat satu, maksudnya buat haji dikira dapat umrah sekali. Faham ya? Sebelum ni dah belajar kan. Sekiranya dia telah membayar dam haji tamattu' di kaunter. Okey, haid tidak suci sehingga tiba waktu pulang, tawaf wada' tidak perlu. Okey, ini bab tawaf wada'. Tawaf wada' wajib. Okey, tapi kalau bagi wanita sama juga. Kalau haid tak apalah, tak perlulah. Tidak ada apa-apa dosa lah dikenakan.
Macam kita sembahyang lah, tak perlu solat kan. Itu tak ada masalah lah. Perkara dilarang semasa haid dan nifas. Ini yang kita belajar selalu tu. Bersuci daripada hadas besar kecil, ya. Tak boleh lah masa tu. Tak boleh solat, tak boleh puasa. Ini biasalah. Yang tak boleh kita buat, haram tawaf, ya. Tak boleh masuk masjid, tak boleh pakai haram baca Quran, tak boleh sentuh Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh duduk dalam masjid, ya. Itu semua tu kena ingat, ya. Sebab ada juga orang zaman-zaman sekarang ni dia masuk juga masjid, ya. Bukan masuk setakat lalu je, duduk lagi, ya, bersembang-sembang kat dalam ni, tak boleh lah. Haram tinggal dan duduk dalam masjid, melintas pun kalau boleh dielakkan, elakkan, ya. Semua tu. Haram bersetubuh, bergurau senda pun kena tengok. Okey. Jadi itu sajalah rasanya yang sempat kita berkongsi pada pagi ini. Diharapkan sedikit sebanyak, laju sikit lah, ya. Laju sikit sebab banyak tajuk permasalahan wanita ni pack, ya. Terlampau padat. Sesi kita 2 jam saja. Jadi kita kena cepat-cepat habiskan. Jadi insya-Allah kalau puan-puan ada rasa ada apa-apa yang perlu ditanya ataupun nak dapat huraian yang lebih jelas lagi, boleh kontak saya, tak ada masalah. Nanti saya akan paparkan nombor telefon. Okey. Okey, kita nak pakai, dia kata boleh membenarkan beramal dengan mazhab-mazhab lain lah bila ada orang kata bila kita ada kes-kes tertentu. Tapi kita akan tengok, macam kita katalah, dia tanya sini, bolehkah beramal dengan mazhab Hanafi yang mengatakan tak batal wuduk ketika angin keluar daripada kubul. Tapi kalau kata angin tu keluar sesekali, kita boleh kontrol, rasanya tak perlu kita taklid mazhab lain, ya. Tapi kalau kata kita angin itu dia keluar secara kerap juga dan menjadi satu masalah, maknanya kita kena bolehlah taklid, cumanya tidak digalakkan. Kalau ni kita boleh anggap, kalau kata dia berterusan, sebab tu kata kita anggap dia sebagai daimul hadas, ya. Soalan daripada siapa tak tahu. Okey, itu satu. Jadi kalau bukan mahram tak okey, sentuhan. Bersentuh sekarang ni kita buat muzakarah ibadat haji. Soalan dia, tersentuh kulit bukan mahram tak sengaja semasa tawaf dan sa'i tak batal wuduk ikut mazhab lain tanpa ihsas, tanpa perasaan, ya. Kalau tersentuh ada ihsas, ada rasa lain tu, maka itu dia batal wuduk, ya. Tapi kalau tak ada rasa apa-apa, okey. Sama juga dengan suami isteri pun dibenarkan ataupun dibolehkan guna mazhab yang mengatakan boleh tak batal wuduk pegang tangan isteri bahasa nak melintas jalan ke apa semua dalam masa kita bersesak-sesak di Mekah, ya. Boleh tak batal wuduk selagi pegangan kita tu pegangan nak menjaga keselamatan isteri kita, takut terlepas ke kan, ramai-ramai ni nanti apa-apa, kita boleh, tak ada masalah, ya, boleh, dibolehkan. Itu. Tapi kebanyakan yang kita benarkan taklid ke mazhab lain tu ialah untuk daruri, benar-benar perlu sahaja, ya. Tapi kalau tak perlu, kita setakat kata kita hanya angin tu keluar sekali dua yang kita boleh kontrol, lebih kita diminta berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey. Ya, bila dalam daimul hadas itu, maka itulah maksudnya kita kena sembahyang sama macam biasa, beribadat macam biasa, cuma cara dia tu tadilah, ya. Kalau kita nak solat, kalau kita nak yang buat yang fardu tu, kena ambil wuduk selepas waktu, ya, masuk waktu. Cara berwuduk sama, ya, niat wuduk tu berbeza sikit, ya. Kemudian kalau kata keluar tu, maksudnya bila ada keluar cairan ataupun lendiran ataupun darah, kena tukar panty liner ataupun kita punya pampers tu lah, pad kita kena tukar, ya, setiap kali kita bersihkan sebelum kita memulakan ambil wuduk yang baru. Okey, itu daimul hadas. Okey.
selalu kalau kita datang, tapi kalau nak nota tak ada masalah. Rasanya saya boleh bagi bagi soft copy ni. Kalau jawatan kuasa masjid ambil soft copy ni untuk di photostat pun rasanya boleh kot. Ya? Sebab kalau tak ada ni kita ni lah kan. Sebab saya tengok tadi buku nota tu pun tak lengkap, tak macam yang sepatutnya lah. Sekurang-kurangnya kita baca tu kita boleh faham. Bolehlah rujuk lepas tu kan. Boleh kalau kata nak ambil nanti boleh kita bagi pen drive ke apa. Ataupun email kan pada Kak Liza nanti. Okey, boleh lah. Nanti boleh kita emailkan pada seorang jamaah untuk boleh. Kalau dah ada pen drive okey, tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin ada lah tapi tak nak tanya kat sini kan. Tak apa, kita berharap insya-Allah kita semua dapat haji mabrur insya-Allah. Yang penting ialah kita mendidik hati kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kita buat sebenarnya kita nak dapat redha Allah. Ya, di atas muka bumi ini kita nak menunaikan ibadah haji ke, kita nak hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita mesti buat sesuatu mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didiklah diri kita menjadi insan yang bertakwa, yang sentiasa takut dan patuh pada Allah, ya, sentiasa melaksanakan suruhannya, menjadi yang terbaik insya-Allah, menjadi contoh yang terbaik pada yang lain. Jadi kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau sekiranya ada kelemahan dan kekurangan daripada pihak saya. Okey, assalamualaikum.